datang mengaji kan, banyak pakai serban. Lepas tu pula rotek tak ada, lesen lagi tak ada. Dia kata kalau jumpa polis baca ayat ni. Jadi kami ramailah geng pondok ni tengok polis tahan. Polis tahan, kita baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Bila sampai kat polis tu guru kata tiup muka polis tu. Jadi budak-budak pondok ni bila sampai tengok polis, tiup muka polis tu. Itu alhamdulillah polis tu tahan, tarik masuk balai. Oi, kena saman. Rupanya polis tu pun baca juga. Jadi yang Quran ni dia bawa baik lalu. Okey tuan-tuan, akhirnya Nabi pun bila tiup saja pemuda Quraisy 20 orang semua tertidur. Bila tertidur Nabi pun dapat Arafah start dia. Ni kita nak masuk Arafah. Arafah ni tuan-tuan pada tanggal 8 Zulhijjah. Hari itu namanya hari Tarwiyah. Kerana apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbaka fanzur madza tara. Ya bunayya, dia kata wahai bapa aku ara, aku bermimpi. Ara ni tarwi. Ara daripada tarwi. Maksudnya 8 hari bulan tu Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpi apa? Anni azbaka, aku menyembelih kamu. Nabi Ibrahim bermimpi pada 8 Zulhijjah. Sebab tu dinamakan 8 Zulhijjah itu adalah hari Tarwiyah. Tuan-tuan kena faham hari Tarwiyah. Tuan-tuan kena ingat ni, ada soalan lagi. 8 hari bulan ialah hari Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih akan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pada hari yang ke-9, 8 hari mimpi Tarwiyah. 9 ialah hari Arafah. Kenapa Arafah? Rupanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mengetahui bahawa itu bukan mimpi, itu adalah wahyu Allah. Maka hari yang ke-9 disebut Araf. Araf ni maksudnya mengetahui. Arafah, Arafah ni hari mengetahui bahawa itu bukan mimpi. Bila dah bukan mimpi, itu wahyu Allah, maka hari yang ke-10 disebut hari apa? Hari korban. Maka hari korban itu adalah hari Udhiyah. Udhiyah ni ialah Aidul Adha, hari sembelih. Maka diberitahu bahawa itu bukan mimpi wahyu. Maka hari ke-10 maka disebut hari Udhiyah, hari raya korban. Okey, bila disembelih pada hari ke-10, hari ke-11, 12, ke-13 hari apa? 11, 12, 13. Oh, yang paling enak apa? Hari apa? Hari Tashrik. Bahawa sebenarnya itulah menunjukkan bahawa mereka tidak menyemutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari 8 hari Tarwiyah mimpi. Hari 9 hari Arafah mengetahui. Hari 10 ialah hari Udhiyah, hari korban. Hari 11, 12, 13 ialah hari Tashrik. Okey, sekarang kita masuk di sini. Apa lagi ujian? Okey. Tuan-tuan tengok di depan kita ni, ini adalah stesen kereta api. Stesen kereta api ni hanya untuk orang Arab saja, Arab Saudi. Orang lain tak boleh. Mereka masuk kena parking kereta dekat Mekah tu, lalu naik kereta api, maka dikontrol pakai visa. Bukan Arab Saudi ni senang-senang nak buat umrah, haji. Mereka juga dikontrol. Maksudnya ada kota tertentu. Jadi mereka akan turun, maka dicek visa mereka untuk menunaikan haji. Sebab tak ada Arafah, tak ada haji. Jika tak wukuf pada hari yang ke-9 Zulhijjah, maka dia tak dikira sebagai haji, tak sah hajinya. Itu namanya rukun haji. Sama juga dengan rukun umrah, dia ada rukun umrah. Kalau rukun tak buat, tak sah. Macam itulah haji. Kalau rukun tak selesai, maka haji itu kena qada pada tahun berikutnya. Dan tuan-tuan tengok ni tempat wukuf ni apa ni? Ni semua ni. Satu tandas ni kongsi 20,000 orang. Di satu tandas ni ada 10 bilik kan, 20,000 orang. Tuan-tuan bayang, dulu saya duduk kat sini lah, nak berak tu beratur punya panjang ni. Sampai dekat saya, buka pintu, tengok penuh. Nak berak macam ini, kemut naik balik. Ni nampak ni. Kalau package pakai mana? Package tu kemah ni kalau package 80,000 kat saya tu lain. Yang ni package yang ni biasa tu sini. Ni apa ni? Kemah-kemah ni kongsi tandas. Ni penuh ni. Kalau musim haji, semua ni kawasan wukuf. Ada 10 tandas kongsi 20,000. Ni penuh padat ni. Tak nampak yang lain melainkan warna putih saja. Allahu Akbar. Musim haji tahun depan ialah musim haji yang paling seronok, sejuk. Dia setiap 2006
2026 kami itu 2006. Kemudian setiap 20 tahun 2026 dia sejuk balik. Saya waktu 2006 saya datang haji ni. Nah, ni 2026 dia sejuk balik. Dia masuk balik keadaan sejuk. Okey, depan kita ni di Padang Arafah ada satu masjid nama Namirah. Masjid tu duduk di tengah-tengah tu ada tanda hijau, kuning tu. Maksudnya kalau kita duduk di belakang ni, walaupun dalam masjid tapi bukan kawasan wukuf. Dia kena tahu, dia kena duduk belah yang kuning tu. Nama masjid tu adalah Masjid Namirah. Dan di Padang Arafah ada satu bukit, nampak tu. Bukit itu namanya Jabal Rahmah. Okay, siapa yang nak pergi, kita turun jalan lah. Siapa yang tak mau, kita duduk depan. Nanti bas ni akan parking, kita turun sekejap di bawah. Lepas tu kita jalan depan sikit. Siapa yang nak pergi boleh tu. Boleh tak? Kita akan turun di bawah ni. Kalau siapa yang nak pergi nak kita janji dapat insyaAllah. Ketika 2017 tu, mak saya ni dalam kritikal lah. Dia ada 5 penyakit. Darah tinggi, kecil manis, buah pinggang, satu lagi apa ni kata tu? Enzima. 5 penyakit lah. Doktor bagi dia masa hidup 3 bulan lah. 3 bulan lah. Yang tak tahan tu, bila kita tunggu dialisis. Saya hari Isnin habis dialisis tunggu. Ni selalunya bila orang masuk kan, masuk untuk dialisis pula, orang tu bulan depan tak ada dah, mati lah. Saya tahu mak aku ni, mungkin aku tunggu ni 4 jam. 4 jam tunggu. WhatsApp baca sampai habis lah. 4 jam tak tahu nak buat apa. Lepas tu tak tahu dah baca WhatsApp habis lah. Baca semua hari dekat dinding tu. Dialisis berapa hari baca semua. Tak tahu nak buat apa kan. 4 jam. Setiap hari Senin saya akan tunggu mak saya. Yang tak tahan ni, mak saya ni, bila dia balik, dia kuat. Dia balik dia akan baca Quran 3 juzuk. Habis baca Quran, dia akan doa. Ya Allah. Saya pun, dia doa apa ni? Ya Allah. Dia doa. Lepas tu saya dengar dia, rupanya dia doa, Ya Allah. Sebab dia boleh hidup 3 bulan. Tahu dia doa apa? Ya Allah, bagilah aku mati hari Jumaat. Minta mati hari Jumaat. Ya Allah, bagilah aku mati hari Jumaat. Lepas tu saya tanya, mak, kenapa mak doa mati hari Jumaat? Dia kata, kalau aku mati hari Jumaat, aku tak kena seksa kubur. Saya kata, mak ni jangan susah hati. Kami semua ustaz-ustaz, ustazah semua. Kalau mak mati, kami doa mak tak kena seksa. Dia kata apa? Hidup pun hampa lupa dia tak. Tambah mati lagi lupa. Itulah kita kadang-kadang macam tu kan. Masa hidup, kadang-kadang ziarah, kadang-kadang tak pergi pada. Dia kata, biar aku mati hari Jumaat lah. Ketika saya nak bertolak tu, 2 hari lagi nak bertolak. Sebab saya akan bertolak kalau pergi haji. 2 hari wukuf, terus wukuf. Lepas tu, kita buat haji 5 hari selesai. Saya tak tunggu sampai bulan-bulan panjang-panjang buat apa kan. 5 hari ya nak haji. Jadi saya nak bertolak tu saya jumpa mak saya kritikal lah. 8 hari lah duduk dalam MCU. Saya jumpa ayah ni, mak saya ni, mak macam mana ni, kritikal. Dia kata, bila dia kata aku tengok mak. Dia kata kalau balik nanti mesti mak saya tak ada dah. Habis ayah kata tak apa, urus lah, aku urus. Akhirnya saya bertolak. Hati ni tuan-tuan tahulah, bila duduk di Padang Arafah ni, saya baca khutbah menangis ni. Jemaah saya 26 orang. Termasuk orang Arab menangis. Habis saya tanya, ya akhi, limadha tabki? Kenapa kamu menangis? Ma'arafta madza taqul? Kamu faham tak apa aku cakap? Dia kata, ma'araf, aku tak faham. Walaupun aku tak faham, dia kata, aku menangis, Allah padam api neraka aku. Tapi kita kadang-kadang duduk faham saya cakap tu, tapi tak mampu menangis. Kerana apa? Hati. Salah hati kita. Ni Arab ni menangis sungguh, bukan menangis biasa-biasa. Sampai saya tanya dia kata aku tak faham, tapi aku tengok baca khutbah menangis, aku menangis. Sebab apa? Hati-hati. Jadi saya dah habis apa semua baca khutbah, saya pun bawa isteri saya pergi satu tempat yang agak sunyi sikit lah. Saya pun doa. Tahu tak saya doa apa? Mak saya kritikal tu. Bukan saya doa, ya Allah sembuhlah penyakit mak. Nak sembuh apa? 5 penyakit. Tak ada harapan lah. Doktor bagi masa 3 bulan lah. Apa saya doa? Ya Allah, kalau nak matikan mak aku, mati atas reba aku, depan mata aku. Aku nak tengok mak aku, ya Allah. Saya doa sungguh-sungguh. Doa. Hari yang ke-9, 10, 11, 12, 13 habis semua saya balik. Saya tak telefon mak saya. Tiba-tiba ayah saya telefon, Khairi. Saya kata, ayah baru tanya, mak macam mana? Doa hang mustajab. Saya kata, mustajab macam mana? Loh, mak dah boleh discharge, boleh dah keluar daripada hospital. Rupanya mak saya 9 hari tu, tiba-tiba dia sedar, dia sihat, keluar daripada hospital. Rupanya tuan-tuan jaga, kalau ada orang tu sakit lama kan, tiba-tiba dia sedar elok, dia nak bagi tahu kita, minta maaf lah. Banyak orang macam tu, kita ingat panjang lagi lah. Dah, dia nak bagi tanda dah, ni tak ada harapan ni.
Kira dia balik-balik tu, ayah saya ni minat kepala ikan. Dia beli kepala ikan manong. Seludu orang utara kata ikan mayong. Dia belah tu kan ada apa? Kalempung yang putih tu. Jadi ayah saya minat tu. Bayang mak saya 43 kilo balik. Allah, dia masak lagi untuk ayah saya. Sedangkan dia ICU lama dah. Balik masak. Alah, 43 kilo kecil je. Kecil pada cikgu. Cikgu kecil 43 kilo. Cikgu berapa? 50 lebih. 60. 43 kilo. Masak lagi untuk ayah saya. Masak. Bila dah masak tu, abang saya buat live. Dia kata, Khairi tengok ni mak masak untuk kita, kami. Dia kata, mak saya makan lah. Rupa-rupanya dia makan-makan. Petang tu dia jatuh bilik air, masuk ICU mula. Rupanya itulah kari kepala ikan yang terakhir. Tak ada kari kepala ikan. Mereka tak bagi tahu saya. Saya pun ingat mak sihat, seronok dengan jemaah apa semua. Saya telefon Khairi. Ayah dia kata angkat. Khairi, boleh balik tak? Dia kata, siapa nak balik? Mak hang duk tunggu hang. Kalau boleh balik, balik. Kalau tak balik, tak boleh kata apa. Saya pun nak balik, tak balik. Saya beritahu jemaah, mak saya ketika macam mana nak balik, tak balik. Ustaz balik lah. Mak tak ada ganti. Jemaah boleh cari. Dia kata tu. Mak tak ada ganti. Jadi saya pun ambil keputusan dengan isteri saya balik 8 jam kan kapal terbang. Mak saya kritikal lah ni. Sampai nak buka telefon tak? Nak buka tak buka. Isteri saya kata, bang, buka bang, kita redha. Buka tak ada mesej. Maksudnya mak saya masih hidup. Saya pun balik sampai kat KPJ tu. Ayah saya tunggu di bawah. Saya tak tanya ayah sihat ke. Ayah, mak hari raya 4 hari lewat. Ketupat mak simpan lagi. Dia kata, kali ni abang balik, ketupat tu tak ada dah. Bila sebut macam tu, semua sebab menangis tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah ini. Menangis tuan-tuan. Tengok dia kata, bila adik saya kata 4 hari selalunya mak saya ni, ayah saya kata, dia kata apa? Kalau anak-anak dia kata sampai rumah, apa susah macam mana pun dia duduk atas katil, dia boleh bangun masak air lagi. Kadang-kadang kopi, kadang-kadang roti pak saji, mayat. Itulah kasih seorang ibu kan. Dan ayah saya kata, kami balik tu selagi mana lampu merah belakang kereta tu tak hilang, dia akan tunggu depan pintu. Kali ni balik tak ada dah. Adik saya kata, abang balik 4 hari, ketupat tu tak ada siapa simpan dah. Sedetik dalam hati, ya Allah, tak ada dah mak aku. Tiba-tiba nurse lari daripada bilik ICU. Mereka buat apa? CPR. Rupanya mak saya 43 kilo buat CPR, patah habis ni. Patah, tapi masih hidup. Doktor kata, okey, boleh masuk. Kami masuk. Ayah saya masuk. Kita menghadap khiblat belah sana. Kita menghadap sana, kita doa, ini ya Allah, tempat yang sangat mustajab doa ya Allah. Kami nak minta ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Rahman. Ampunlah dosa kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, masa hidup ya Allah, kami ada seorang perempuan ya Allah. Perempuan ini ya Allah tak pernah jemu ya Allah, yang memandikan kami ketika kecil, yang memakaikan pakaian untuk kami, yang menyuapkan makanan untuk kami. Di saat dia sakit ya Allah, kami tak mampu untuk mandikan jasadnya ya Allah. Kamu tak mampu ya Allah untuk memakaikan baju untuknya ya Allah. Ya Allah, di saat dia sakit ya Allah, kami tak mampu nak menyuapkan makanan ke mulut dia ya Allah. Perempuan yang kami maksudkan itu adalah ibu kami ya Allah. Di pada Arafah ini ya Allah, jika ada terdetik doa yang mustajab untuk seorang anak ya Allah, ampunlah dosa ibu kami ya Allah. Ampunlah ya Allah. Ya Allah, masa hidup ya Allah, kami ada seorang lelaki ya Allah. Lelaki ini tak pernah jemu ya Allah. Ketika kami kecil, dialah yang mencari sesuap makanan untuk kami ya Allah, membeli baju raya untuk kami ya Allah, sehingga dia tak ada baju ya Allah, untuk dia menyambut hari raya ya Allah. Lelaki ini ya Allah bertukus lumus ya Allah. Kadang-kadang dia ada makan pagi, kadang-kadang tak ada ya Allah. Tapi untuk anak-anak dia korban ya Allah. Ya Allah, di saat dia uzur, dia tua ya Allah, kami tak mampu nak angkat jasad dia ya Allah. Kami tak mampu ya Allah dengan keadaan kami ya Allah yang banyak dosa. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, lelaki yang kami maksudkan itu ialah ayah kami ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah. Ya Allah, ampun dosanya ya Allah. Dan jika sekiranya ibu dan ayah kami berada di alam barzah, keluaskan kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Jangan seksa dia disebabkan kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami ada pasangan, suami dan isteri ya Allah. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني، حتى لو هزعل شوية بكرة تضحك ليا تاني.
في جنة بس برضو مش في غابة. كل حاجة ضيعة رجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح دي الحكاية. فيه قلوب أوقات تخن، فيه قلوب غيرها غلابة. احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا لا لا. Patahlah lah. Lepas tu kena kusut haji tu. Saya bagi gambaran nampak-nampak sini lah. Satu lagi nafar awal. Nafar awal ni pada tanggal 12 Zulhijjah. Lepas saja waktu Zuhur kita melontar terus balik ke Mekah. Kita niat tak masuk semula ke Mekah. Itu ialah nafar awal. Nafar sani kita buat sampai hari yang ke-13 untuk melontar Jamratul Aqabah, Ula Wusta Aqabah. Tu kena kusut lah. Kalau siapa yang tak kena kusut tak nampak lah. Okey, sekarang kita akan pergi ke tempat wajib haji. Dia rukun haji, rukun niat, pakai kain ihram, niat, kemudian wukuf pada Arafah, kemudian tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Selesai rukun haji. Rukun haji kalau tak buat tak sah. Yang lain tu wajib haji. Di antaranya bermalam di Muzdalifah, melontar jamrah, bermalam di Mina. Ni semua ialah rukun haji. Rukun wajib haji. Wajib haji kalau tak buat boleh bayar tak. Rukun haji tak sah. Sama dengan rukun umrah. Kalau tak buat tak sah. Dan dia kena bayar dam. Okey, sekarang daripada Padang Arafah ke Muzdalifah jaraknya 6.1 km. Sekarang kita akan teruskan ke Muzdalifah. Tuan-tuan nampak kan? Bila datang umrah ni nampak. Jadi kalau mesti haji nanti tuan-tuan senanglah. Orang bagi sebut Padang Arafah, aku dah sampai dah. Sekarang kita nak pergi ke Muzdalifah, tengok jaraknya ialah 5.1 km daripada sana lah. 1 km dari sini 5.1, 6.1 km. Okay. Di Muzdalifah, sebelum tuan-tuan sampai, tuan-tuan akan jumpa ada satu benteng ataupun tembok. Tembok itu sebenarnya bukan tembok, itu adalah terusan air yang disebut sebagai Ahlul Bait. Belah Nabi belalah kerajaan Bani Hashim. Masa kerajaan Abbasiyah tu ada seorang khalifah yang hebat nama Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid isterinya seorang isteri salihah namanya Siti Zubaidah. Siti Zubaidah itulah telah mengerahkan kerajaan untuk membina terusan daripada air Zam-Zam sampai kepada Padang Arafah melalui Muzdalifah, Mina. Tuan-tuan boleh tengok sebelah kanan dekat bukit ni, tuan-tuan akan nampak ada tembok. Tembok itu adalah tembok terusan yang dibina oleh Siti Zubaidah. Sekarang ni tembok tu tak guna dah lah, terusan tu, kerana dah ada pipe dah kan. Tapi terusan tu, tembok tu masih ada. Okey, tengok tu. Nampak tak tepi-tepi bukit tu? Dari bukit tu nanti kita nampak itu adalah terusan air yang dibina oleh Siti Zubaidah. Siti Zubaidah ada seorang abang. Abang dia ni seorang wali Allah yang dikebumikan di Basrah. Okey, nampak tak tu? Tembok nampak? Inilah tembok Siti Zubaidah. Tembok air ni, air daripada telaga Zam-Zam tu dialirkan melalui semua tempat haji. Ni dia macam tuan-tuan bayang kan, zaman tu kan dah ada tembok hebat lah. Ni air atas tu ada terusan tu. Tapi kerana dah tak ada lah, sebab tak guna dah. 8 km Sampai sini kan? sampai sini. Sampai daripada telaga Zam-Zam tu sampai ke Padang Arafah. Tapi dah kecok-kecok, dah tak ni lah, memang tak guna dah. Okey, dia ada abang. Abang dia seorang waliullah. Tapi kalau kita sebut, tuan-tuan boleh gelap. Nama abang ataupun abang ipar Harun Ar-Rashid ialah Imam Bahlul. Bahlul. Bahlul tu waliullah. Kita kalau Bahlul bodoh. Nampak tu tulisan tu dah pecah abang. Ada tapi hebatlah zaman tu kan, boleh bina terusan. Purple. Yang kan Padang Arafah warna kuning. Muzdalifah purple. Okey. Purple warnanya, dan Muzdalifah yang nak sampai dah 1.1 km. Tuan-tuan tengok kereta api ni hanya membawa jemaah haji Arab Saudi saja. Dan setiap perhentian ada stesen dia, dan mereka akan turun. Dikontrol. Bukan boleh senang-senang untuk menaikkan haji. Okay, sekarang kita akan masuk ke Muzdalifah. Tengok di depan tu, tandanya ialah purple, ataupun orang kampung saya kata biji omiak, ataupun ungu. Ungu hari ni tak nampak lagi ni. Nampak tak tu?
Celsius. Ni duduk datang ni. Dengan atas panas bawah dah semai pula. Ya Allah. Saya tengok sebelah tu jatuh mati. Lagi jatuh. Hari ni semua ni kita akan duduk di sini bermalam di Muzdalifah. Walaupun ada kemudahan tapi tuan-tuan bayang 4 juta. Lepas akan lalu ni patah balik kita ambil jemaah untuk pergi ke Mina. Mereka akan duduk sampai 6 jam di sini. Bermalam ni. Kalau tak duduk, mereka kena bayar jam seekor kambing. Okey, di Muzdalifah ada satu masjid. Masjid ini nama Masjid Masy'ar Haram Muzdalifah. Masjid ni tak digunakan waktu-waktu yang lain, hanya musim haji saja. Waktu lain dikunci, hanya menjadi tempat rehat berkelah. Kalau malam-malam lepas maghrib nanti penuh ni, dia pun berkelah. Okey, di Muzdalifah ini bila bermalam mereka akan kutip mula-mula melontar Aqabah 7 biji. Lepas tu isu pula hula wusta Aqabah 7 kali 3 21 kali 3 63 campur hari pertama Aqabah 7. Mereka kena kutip 70 biji batu. Batu dia macam mana? Tu setelah lontar di sana, lori tu akan tuang semula di sini. Mereka akan kutip semula. Kecil-kecil lah sebesar kerikil ni, sebesar jari kelingking. Mereka akan kutip seorang 70 biji batu kalau dia buat nafar tani sampai habis. Kalau buat nafar awal tak cukup lah. Okey. Dan bila dah kutip di sini, mereka akan pergi ke Mina. Sekarang kita nak pergi ke Mina pula. Mina tandanya warna biru turquoise. Biru bang, biru air. Biru turquoise. Biru tak berapa nak biru. Biru bang? Turquoise. Hijau. Biru tu lah, biru tak berapa nak biru. Biru air laut. Sekarang kita pergi ke Mina. Bermalam di Mina ialah wajib haji. Sama juga bermalam di Muzdalifah, kawasan Muzdalifah. Sekarang kita nak masuk ke kawasan Mina. Ni masih Muzdalifah. Tandanya ialah purple. Okey, masih purple nampak tu. Muzdalifah. Okey, sekarang dah masuk kawasan Mina. Mina ni sekarang ni dia buat macam hotel. Dia buat hotel. Jadi ada package yang duduk dalam hotel macam asrama. Yang package macam ni untuk orang Arab saja. Orang Arab ni maksud dia Saudi, Mesir, Syria, Jordan, Yaman. Yang Arab lah, Emirates, mereka akan duduk di sini. Okey, sekarang kita akan masuk kawasan Mina. Mina ni untuk jamaah haji Malaysia ialah selepas daripada bukit ni, bukit atas tu. Maksudnya kita akan melalui 2 terowong. Terowong Muasir, terowong Muazim dengan Muasir. Lepas sana. Itu untuk package yang 16,000, 35,000. Yang 100,000, tuan-tuan duduk kat mana? Dekat sini, tuan-tuan tengok kan. Sekarang kita melalui stesen Mina. Ini Mina ni. Jemaah haji Saudi, mereka naik di stesen kereta api atas ni. Okay, di sini ada suatu tempat di mana Nabi Ismail disembelih Nabi oleh Nabi Ibrahim AS bapa dah. Di mana ke tempat tu? Arab sedang Arab. Arab kan. Depa Malaysia sikitlah. Kita pun dari Kuala tapi jauh daripada jaraknya lebih kurang dalam 6 km ataupun 8 km. Tuan-tuan bayang nak kena berjalan pada tempat tu, nak melontar 8 km pergi, 8 km balik. Dah jauh lah. Itulah tempatnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan. Ingat dah Habil dan Qabil. Bila Habil bawa ternakan yang paling gemuk, Allah angkat naik ke langit kibas. Yang Qabil bawa segala gandum yang hampa, yang tak ada apa, kemudian ditolak oleh Allah. Kibas tu dinaik ke langit. Ketika Nabi tanya, wahai Jibril, apakah tugas yang paling susah yang terletak? Kita di mana? Yang fikir 15,000, 16,000 kan? Ni kena lalu ni terowong ni. Terowong ke bawah tu. Terowong bawah ni yang terowong Muasir, tapi bukan terowong ni, terowong yang atas. Kita kena lalu terowong yang atas tu, tembus lagi ada 3 terowong 8 km. Kalau sini Muasir dekat lah. Dulu kita atas tu, kita kena lalu atas dulu, naik tingkat 2. Naik tingkat 2 melontar Pulau Wusta Aqabah. Itu Jamrah. Okey, ni terowong Muasir. Terowong Muasir atas tu. Kita lalu terowong atas ni lah. Terowong di mana? Di mana ke tempat jemaah haji yang fikir murah-murah tu.